Salam sejahtera. Sebelum tu saya minta maaf sebab hari ini suara saya tak berapa okey. Serak-serak sikit. Okey, hari ini saya nak perkenalkan satu produk baru. Ni untuk magnetic mount. Untuk optik ya. Magnetic mount untuk optik daripada CAT untuk kegunaan CZ Shadow 2. Okey, kita tengok macam mana rupa barang dia. Okey, kat dalam ni disertakan sekali dengan assembly instruction. Okey. Barang dia macam ni. Ini adalah magnet. Okey, dia datang berserta dengan rear sight. Maknanya rear sight asal kat pistol kita kena keluarkan dan kita masukkan rear sight dia bagi ni. Yang datang berserta dengan magnetic mount ni. Okey, kat sini saya tunjukkan. Okey, kat pistol ni saya dah keluarkan yang original punya Shadow 2. Dia punya rear sight. Saya akan masukkan rear sight daripada magnetic mount tadi ni. Okey, pasang. Kita cuma pasang ni senang je. Masukkan, ketatkan skru saja. Okey, mana-mana pistol yang bukan optik ready, kita tak perlu lagi nak pasang plate tambahan dia tu. Just masukkan dia punya, tukarkan dia punya rear sight ni, lepas tu masukkan dia punya optik mount ni. Okey, jangan terbalik yang ni lurah dia ni. Okey, masuk ke sini. Dah. Lepas tu kita pasang pula optik atas ni. Ini untuk RMR footprint. Okey, saya akan pasangkan dia punya optik pula. Kuat magnet tarik. Okey. Skrukan dia. Bila kita pasang ni, maknanya dalam kedua-dua ni kita boleh guna. Bila kita tak nak guna optik, kita boleh keluarkan dia punya optik magnet ni. So kita boleh pakai iron sight saja. Okey, siap. Tengok. Okey, kuat magnet dia kuat. Okey, ini bila tak nak guna dia punya magnetic mount ni, tarik, keluarkan. So boleh pakai iron sight macam biasa. Okey, boleh juga pakai dengan optik. Macam tu saja. Okey, kejap lagi kita akan test tembak. Tengok dia punya macam mana kekuatan dia. Tercabut tak tercabut dia punya magnetic mount ni. Nanti sekejap kita sambung untuk pergi tembak pula. Test tembak. Sekarang kita akan uji dia punya rear sight dan juga yang optik, yang magnet tadi. Saya akan tembak menggunakan yang iron sight saja dulu. Lepas tu saya akan tembak menggunakan yang optik. Okey. Okey, kita tembak sekarang. Saya akan tembak menggunakan optik pula. Okey, kita pasang dia punya optik. Okey, ujian selesai. Kita tengok hasilnya. Okey, ini adalah hasil kita uji menggunakan iron sight dan menggunakan optik. So, benda ni tak ada masalah. Dia punya optik tak tercabut walaupun dia menggunakan magnet saja. Okey, terima kasih.